nasihani. Kau bukakanlah ke atas kami pintu hikmahmu ya Allah. Amin. Maha pemurah lagi maha mengasihani. Ya Allah, kau memudahkanlah segala urusan kami dan janganlah engkau persulikannya ya Allah. Ya Allah, kau bukakanlah kekakuan lidah kami agar mereka mengerti perkataan kami ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah kedua ibu bapa kami seperti mana mereka menjaga kami sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Okey, hari ni ada datang tak? Tak ada. Semua orang datang. Semua datang eh? Okey, untuk hari ni agak-agak kita nak belajar apa? Nak biasa kan kita ulang kaji. Tapi kita ulang kaji Nun Sakinah, Tanwin tu dengan Mim Sakinah. Okey, dalam Nun Sakinah dan Tanwin, apa yang kita dah belajar? Sakinah ada berapa bahagian? 3. Apa dia? Idgham Isnain, Ikhfa Syafawi, Syafawi. Untuk idgham Isnain apa? Dia punya Mim bertemu mim. dia apa? Mim bertemu mim. Masukkan dalam mim yang berbaris serta temu. Okey, contoh. Siapa nak baca seorang? Contoh. Siapa sedap? Amir Hakim. Contoh idgham Isnain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum masalahum mastata'tum min quwwah. Sadaqallah. Lahum mastata'tum min quwwah. Macam mana memasukkan bunyi tu macam mana? Bim sebab ni bim bertemu dengan bim. Berapa rakaat kakak? 2. Bagus. Yang kedua, Ifat Syafawi. Apa huruf Ifat Syafawi? 1. Ha? 1 tak? Apa dia? Apa dia contoh? Bunyikan bunyi mim saya dan Contoh saya baca. Shima. suara saya ni bersuara. Asal tu sedap. Tadi Syara. Shima usum. Okey, usum. Ada bola. Jangan sekali. Tarmihim bihijarati wa in wa anihkum bainahum bima anzalallah wa anihkum bainahum bima anzalallah. Okey. Macam mana bunyi dia? Dia sudah tengok macam mana? Kum Macam bainahum mana bunyi dia? kum bainahum Ada bunyikan bunyi dia serta tengok. Okey, yang ketiga, Ifat Syafawi. Berapa huruf Ifat Syafawi tu? Banyak. Banyak berapa? Semua huruf kecuali mim dan ba. Okey, betul. Apa bunyinya? Apa bunyinya huraian?
Hush. صلاتهم ساهون ويمنعون الماعون. Dekat mana dia punya Izzah Jawabi tu? Tu mim bertemu sin. Okey, mana? 135. Buka surat 135. Dah buka dah? Dah. Okey, kita tentukan hukum dia Ikut saya baca. Ayat 64. Auzubillah. Okey, dah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yunajjikum minha. Wa min kulli karbin thumma antum tushrikun. Mula-mula kuat sikit Kuat sikit suara Qulillahu yunajjikum minha. Wa min kulli karbin thumma antum tushrikun. Okey, dekat mana dia punya hukum sakinah dalam ayat ni? ينجيكم منها Angkat tangan. Fatin, apa Fatin? Mana yang satu ayat dia Fatin? Okey. Yang kedua mana? Antum. Tak apa jawab tu? Antum? Antum tusyrikun. Okey, betul mana Okey, yang kedua. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum. Adzaban min fawqikum. Aw min tahti arjulikum. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Ulang balik, kuat sikit. Tadi ada yang macam salah. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا
Lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Ulang pula. Okey. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Okey, yang ayat tu mana? Hukum nun sakinah tanwin? Lam yakun. Menjawab. Mana Fira? Lam yakun. Lam yakun. Nun bertemu shin kan? Lagi? Ni syai'an mazkura. Hukum Tanwin. tu. Hukum apa tu? Ifa hakiki, ifa hakiki. Nun Ifa bertemu ke? shin. Izhar? Ifa. Ifa. Dengar ke tak? Ifa dengar ke tak? Okey. Okey, ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Inna khalaqnal insana min nutfatin Amsyadin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Okey, ulang pula. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Inna khalaqnal insana min nutfatin Amsyadin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Okey, ayat tu yang mana? Hukum yang nun tanwin. Nun sakinah Nun dan tanwin bertemu mana? shin. Yang pertama. Suasana mim sakinah ke nun sakinah? Nun sakinah. Nun bertemu shin. Nun bertemu sin lagi. Nun bertemu nun. Nun bertemu. Nun lagi. Nun apa? Nun bertemu nun apa? Dua maluna. Nun bertemu apa? Ya. Okey, betul. Pandai. Okey, last ayat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Okey, ayat tu yang mana? Inna. Inna tu apa? Seterusnya saya nak buat semua duduk dalam kumpulan. Okey, bergerak dalam kumpulan. Kita nak bagi aktiviti dalam kumpulan. Okey. Okey, pandai Okey, dah ready dah ke? Okey, saya ada bagi tugasan untuk kumpulan masing-masing. Korang kena cari kalimah yang pada ayat ni. Setiap kumpulan lain-lain So tak payah tiru lah. Lain-lain ayat saya bagi. Sebab tu ada table ni, dia ada hukum mim sakinah dengan nun sakinah. Lepas tu saya nak awak cari kalimah tu, apa kalimah dia, hukum dia tu. Hukum nun sakinah, huruf dia apa dan cara bacaan dia apa. Okey? Okey, saya ambil dulu. Nasib lah siapa dapat mim sakinah ke nun tu. Kan siapa awak? Iman.
nampak sikit. Ini krayon. Okay, boleh highlight. Ada ni. Bira. Krayon. Nanti huruf dia sin. Cara bacaan dia ambil yang ni. Kalimah tu dia cakap sikit. Kalimah ni cakap sikit. Satu, Nur Sakinah tu tulis dia punya nama. Dia punya nama dia apa. Satu, huruf dia betul-betul apa. Macam tu. Ya, macam tu. Tak naklah jadi tarikan orang ramai. Awak tengok cari jangan borak. Kiki. Dia buat ni, saya buat ni. Saya buat ni, saya buat ni. Ifah Kiki, saya cari. Ifah Kiki. Janganlah Zaza. Tak tanya lah malu. Jangan tengok, jangan Okey, lepas tu bawah ni dan hidung dengan makna. Okey, kumpulan pertama. Siapa nak bentang? Awak dah. Dah siap eh? Dah. Okey, boleh bentang depan. Kat depan eh? Kita orang kawan yang lain aku yang buku apa, ayat tu, ayat apa. Yang baca lah. Okey, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita orang akan bentangkan ayat yang kita orang dapat. Kita orang dapat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tunjuk kat kawan. Sekejap. Nampak kan? Nampak. Lepas tu potongan ayat yang kita ambil yang kita dapat hukum dan sakinah min ladu. Min ladu. Sambil tunjuk kat kawan. Min ladu. Awak nak bentang kan? Bentang empat Yang bawah pertama tambah. dapat miladun. Miladun tu hukum dia dengan bila guna. Nun bertemu lam. Cara bacaannya menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya tanpa dengung. Faham tak? Lagi. Lepas tu ayat yang kedua ladunka ifah hakiki. Huruf dia ka. Cara bacaan dia bunyi nun dibaca secara sama rata antara izhar dengan idgham secara dengung. Faham kan? Faham tak? Faham tak? Apa dia tu? Siapa Al-Fatih? Tak faham? Faham Tanya kan? kawan awak. Awak tanya kawan awak seorang. Faham ke tak? Sekejap, korang faham tak? Faham. Kau faham kan? Okey, lagi lepas tu.
last tu anta ifa hakiki. Yang last tu anta ifa hakiki. Huruf dia ta. Cara bacaan dia sama macam yang ni. Apa? Nama dia? Hukum dia? Nama betul apa? Ifa hakiki. Dengung ke tak? Dengung. Dengung. Dia baca secara sama rata antara izhar. Dia baca sama rata antara izhar dengan antara Sama-sama. antara sama-sama antara izhar dengan idgham, dengan dengung. Faham kan? Faham tak? Okey, kumpulan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membentangkan hukum tajwid mim sakinah yang ada dalam ayat ni. Boleh saya pembantu saya bacakan. Tak nampak sangat. Tunjuk kawan. Tengok. Ada panjang. Nanti boleh photostat ke apa ke Ambil. Buat nota anak biasa. Ini hasil daripada rakan kami dalam kumpulan sana yang sangat kreatif. Fazmi ya, Fazmi. Okey, teruskan. Bagi kalimah yang pertama, ba'da. Bagi kalimah yang pertama, ba'dakum ba'sa. Hukum bagi mim sakinah dia tu, hukum ba'sa ni ifa syafawi. Huruf yang terlibat adalah huruf ba. Cara bacaan dia membunyikan bunyi mim serta dengung. Sambil kita baca macam pak hukum masa mim tu kita kena dengung. Jadi dia tak kita tak tutup rapat masa baca. Seterusnya alaikum azaba. Yang ni mim dengan ain izhar syafawi. Huruf dia ain, bunyi mim disebut dengan jelas tanpa dengung. Yang ni baru kita kena tutup mulut kita masa kita sebut mim tu. Alaikum azaba macam tu. Kemudian arjulukum yang ni pun sama, izhar syafawi, huruf dia hamzah. Huruf dia alif, lepas tu bunyi sama lah dengan tadi bunyi dia tutup. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Izhar syafawi bukan jelas. Dia jelas. Yalbasakum syi'a. Yalbasakum syi'a. Mim bertemu dengan shin, sama juga izhar syafawi. Kemudian la'allahum yafqahun. Yang ni pun mim bertemu dengan ya. Okey, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kami dapat hari ini adalah nun sakinah. Okey. Ayat mana? Surah Al-Insan ayat Surah An-Nisa ayat. Kalimah pertama yang saya dan kumpulan saya jumpa ialah Al-Insan. Okey, hukum bagi kalimah tersebut adalah ifa hakiki. Hurufnya ialah nun bertemu dengan sin. Okey, cara berjalannya adalah bunyi nun dibaca secara samar antara izhar. Janganlah tunduk. Dekat sikit. Okey, cara bacaannya adalah bunyi nun dibaca secara samar antara izhar dengan idgham. Okey lagi. Tanya kawan awak faham ke tak? Faham. Okey. Kalimah yang kedua adalah min nutfatin. Min apa? Min nutfatin. Hukum dia ialah idgham ma'al gunnah. Oh, faham. Okey. Dekat sini dalam min nutfatin itu adalah nun bertemu dengan nun. Oh. Okey dah. Kita kawan awak. Inovasi tajwid. Nama dia seronoknya tajwid. Okey. Terima kasih dekat lawan-lawan yang tadi. Yasmin. Terima kasih sebab dia buat hak sampai Yasmin buat hak kan. Iman dengan dia tolong buat dalam. Okey, yang ni apa ni? Apa? Ini nun sakinah dan tajwid. Nun sakinah dan apa?
dan Tanwin. Nun Sakinah dan Tanwin. Okey, dengar Yang ni penerangan Nun Sakinah dan Tanwin. Nanti boleh try scan. Sekejap saya tunjuk Nanti korang boleh guna untuk rujukan korang nak biasa kan. Ini antara korang boleh guna lah. Yang ni dia punya hukum. Keluarkan ni ada, dia ikut warna ikut warna. Macam ni iklab, huruf dia ba kan, warna biru kan. Kalau macam ni warna oranye, warna kuning, idgham bila guna. Kalau yang ni warna merah, idgham al guna. Kalau yang ni oranye, idhar haki. Lepas tu yang ni ifa hakiki. Ni kan buka. Dapat tak tadi? Ni tadi yang saya scan tu dia keluar kat sini tau. Ada seorang nak try tak? Mari sini try. Hafiz. Mari try Hafiz. Dia Hafiz try ah. Ni nak try. Try banyak. Nah, awak kat ni. Awak scan dekat sini. Scan kat tu. Tak? Baik, pergi kat mana? Kat YouTube kan? Nak perkenalan Nun Sakinah kan? Okey. Okey, lain dengar. Dengar tak? Dengar. Okey, tu antaranya. Lepas tu yang ni mim Sakinah. Ni mim Sakinah. Kat sini ada dia punya hukum dia apa? Membunyikan mim ni. Nampak tak? Nampak. Tengok nanti saya bagi tengok. Lepas tu yang ni QR code ni. Yang ni surah tau. Saya dah linkkan surah-surah Al-Quran tu, nanti awak terus dia akan terus pergi dekat link Al-Quran tu. Kiranya ni macam Quran lah sebenarnya, ayat Al-Quran dalam ni, tapi dia QR code. Lepas tu yang ni sama. Faham tak? Lepas tu yang ni boleh main dam. Ni nama dia Dam Tajwid, papan Dam Tajwid. Tahu tak sebab apa? Asnif, dia main. Mesti main. Siapa nak main ni cepat? Sini lah, cepat. Yang ni jauh sikit. Nampak. Okay, korang main 2 orang. 2 orang. So, saya siapa tolong dua? scankan nanti. Okay, main. Jom. Nak gerak pakai apa ni? Gerak pakai itu. 7. Okay, gerak. Maaf. Okay, lepas tu Nah, Ustazah. QR code. Oh, kena bola. 9. Sampai dengan QR code berhenti 9. Ni situ kan. Saya Okey, apa soalan dia? Apakah masuk hukum Nun Sakinah dan Tanwin? Okey, apa hukum dia? Nun Sakinah dan Tanwin. Awak lah jawab. Fatin. Apa pasti tu? Nun Sakinah dan Tanwin apa? Maksud hukum. Hukum Nun Sakinah dan Tanwin. Sama ada baris atas. Awak okey, betul. Betul baru jalan. Betul baru jalan. Okey, jalan. Ya, kau penyerta sekarang ni kan? Tak apa. Jawab balik. Marisha, gerak. Okey, gerak. Yang lain gerak cepat. Asifah nak gerak. 5. Dari situ. Okey, gerak. Okey, dia. Ni soalan dia apa? Okey, ni soalan dia Bagaimanakah persamaan tanwin dengan nun mati? Berikan contoh tersebut dengan jelas. Bersama nama aku. Bagaimana persamaan tanwin dengan nun mati? Sama aja dia. Ha? Betul ke? Bersama
Aku punya yang sama. Okay, teruskan jalan. Aku. Cepat. Dalam je menang. Habis kat sini tau. Dari sini kena kasi. Bila sekali. Saya kat sini. Dia waktu. Okey. Cepat. Baik, sabar. Tenang sikit. Okey. Best main game ni. Tapi korang kena main phone lah. Okey? Korang boleh. Okey. Soalan dia sebutkan hukum tajwid di atas ni dan cara bacaan bagi potongan ayat dia. Ayat. Ai apa? Nun bertemu dengan ya, ya wa mim nun Kemudian Ma'luna. Okey, betul. Jalan. Okey, jalan. Aku tak rasa kita ada fight. Kita main jalan ni. Fight. Sini. 1, 2, 3, 4. Sikit. Okey, sikit. Susah nak dapat. 1. Macam mana satu? Ni susah. Allahu Akbar. Apa tu soalan dia? Cari seorang rakan. Anda yang bernama bermula dengan Muhammad. Dan minta dia baca potongan ayat ni dengan betul dan tajwid. Pergi panggil. Siapa? Yang ni, Kena panggil. yang ni ke yang ni? Dua-dua. Siapa dia nama? Siapa? Muhammad kan? Muhammad Hafiz kan? Suruh dia baca ayat tu betul ke tak? Kalau dia salah awak tak jalan. Baca kuat-kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Okey, yang kedua. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Okey, betul. Betul jalan. Okey, tak apa, awak teruskan sampai habis. Kalau ni dah habis Okey, dah habis Saya scan yang last Yang last. Dah ke? Oh dah Sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tahniah anda berjaya. Jom selfie dengan saya. Yang selfie dengan saya siapa yang awak kan? Awak kan? Saya sekali yang selfie dengan saya. Mana kamera ni? Kita ringkas. Di mana pada hari ini kita dapat belajar. Kita dapat ulang kaji semula tajwid iaitu hukum mim sakinah dan nun sakinah. Contoh yang baru bentang tadi, supaya kita dapat mempertingkatkan lagi kemahiran kita dalam membaca Al-Quran dan supaya bacaan-bacaan Al-Quran kita lebih diterima oleh Allah SWT. Itu saja. Terima kasih. أجمل فرحة هي يوم فرح كل شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام مجدك يا الله حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام مجدك يا الله انتوا على سنة نبينا جيتوا وكتبتوا الكتاب واحنا طايرة الفرحة بينا والليلة دي القلب داب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة